sentiasa tanya ayah dia ni, kenapa kita kena sembah benda yang kita kena buat sendiri? Kita yang pahat, kita yang sembah. Azar ni dia ada 3 orang anak. Jadi ketiga-tiga anak dia ni, termasuk Nabi Ibrahim ni, apabila dia buat patung ni, dia suruh ketiga-tiga anak dia ni pergi jual patung-patung kepada masyarakat ni. Jadi yang 2 orang lagi adik-beradik Nabi Ibrahim ni, termasuklah seorang yang bernama Haran ni, ayah kepada Nabi Lut alaihissalam. Jadi 2 orang ni, dia sentiasa laku patung-patung yang Azar suruh mereka jual. Tapi Nabi Ibrahim punya patung tak laku. Kerana semasa Nabi Ibrahim menjual patung tu, dia cakap, aku menjual patung yang tidak boleh beri manfaat kepada kamu dan tidak boleh memberi mudarat kepada kamu. Jadi orang tak akan beli patung daripada Nabi Ibrahim ni. Ayah dia marahlah kepada Nabi Ibrahim ni. Kenapa kamu punya patung ni tak laku-laku? Nabi Ibrahim sentiasa mempersoalkan patung ni. Dia sentiasa berdakwah. Walaupun sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi Nabi pun, dia sentiasa membantah, membangkang penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakulah perdebatan di antara Nabi Ibrahim ni dengan ayah dia. Bila ayah dia kalah hujah dengan Nabi Ibrahim ni, maka Nabi Ibrahim dihalau oleh ayah dia. Keluarlah Nabi Ibrahim dari kota Babylon ni. Jadi tinggallah Nabi Ibrahim ni di pinggir bandar kota Babylon. Pembesarlah Nabi Ibrahim ni, sampailah Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun juga. Bila Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul ni, Nabi Ibrahim tidak pernah tunggu dan terus berdakwah kepada kaum dia di Babylon ni. Dia terus pergi dekat kawasan kuil yang penuh dengan patung-patung ni. Masyarakat Babylon ni sentiasa membawa hadiah kepada patung-patung dia ni. Selalunya mereka akan membawa buah. Buah oren dan buah apple ni. Macam masyarakat yang bawa buah ni pun, dia tak boleh nak bagi direct kepada patung-patung ni. Orang penjaga kuil yang dianggap mulia oleh masyarakat ni, dia kena serahkan kepada penjaga kuil ni. Penjaga kuil ni yang akan bawa naik ke atas untuk bagi kepada patung ni. Apabila Nabi Ibrahim sampai, Nabi Ibrahim terus naik ke atas ni, tempat yang orang susun makanan untuk berhala-berhala mereka ni. Apabila Nabi Ibrahim naik, Nabi Ibrahim ambil apple. Nabi Ibrahim tanya, kau tak marah ke? Aku ambil apple kau ni, makanan kau ni. Kau tak marah ke? Nabi Ibrahim pun gigit apple tu. Kau tak marah ke? Aku gigit makanan kau ni 3 kali. Apabila berhala tak jawab lagi tu, Nabi Ibrahim pun baling apple tu kepada berhala tu. Dia tanya, kau tak marah ke? Aku dah buat macam ni, kau tak marah ke kepada aku? Apabila Nabi Ibrahim buat macam tu, Nabi Ibrahim pusing kepada masyarakat Babylon. Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat Babylon ni. Dia cakap, apa yang kamu sembah ini bukannya Tuhan. Dia pun tak boleh nak pertahankan diri mereka sendiri. Kamu kena sembah Allah, dia cakap. Tuhan yang menciptakan kita semua ni, menciptakan langit dan bumi ni. Senyap satu kuil tu. Inilah dakwah pertama Nabi Ibrahim setelah dia